Okay guys, rezeki berkat tunggu dekat sini. Nampak Mount Fuji guys, jelas. Hari ni saya belanja view Mount Fuji daripada stesen yang kelima di Fuji. Daripada ketinggian 2305 meter. Okay guys, tempat yang sama, tak sampai 1 minit Gunung Fuji dah hilang guys. Alhamdulillah lepas tadi. Dan UI nak bagi tahu, sebab itulah orang Jepun ni mereka berpendapat orang yang dapat view Mount Fuji ni, tak kisahlah musim apa datang, dia bergantung kepada tuah. Jadi kalau dapat, maknanya tuah. Sebab bukan semua orang datang sini dapat view Mount Fuji ni. Dan kita baik, alhamdulillah UI dan anda semua yang bersama dengan UI, insya-Allah dikira orang yang bertuah sebab dapat sama-sama lihat Mount Fuji depan mata. Masya Allah.